semua penonton yang dihormati. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam sesi wawancara khas ini, di mana kita akan menerangi satu topik yang amat penting dalam dunia pendidikan, iaitu aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam era globalisasi ini, pendidikan bukan sekadar proses pemindahan ilmu, tetapi lebih kepada pembangunan model insan yang seimbang, kreatif, berinovasi dan mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Persoalannya, apakah aspirasi sebenar pendidikan negara? Ke arah manakah hala tuju sistem pendidikan kita? Dan yang lebih penting, bagaimana peranan seorang guru berjiwa pendidik dalam merealisasikan matlamat ini? Untuk membincangkan topik ini dengan lebih mendalam, kita amat bertuah kerana bersama kita hari ini dua individu yang hebat dalam sistem pendidikan. Pertama sekali, kita ada Dr. Arwi, seorang pakar dalam bidang dasar pendidikan dan pembangunan kurikulum. Beliau telah berkecimpung dalam bidang ini selama lebih daripada 20 tahun dan telah banyak terlibat dalam usaha memperkasakan sistem pendidikan di Malaysia. Selamat datang Dr. Arwi. Terima kasih kepada Cik Niro. Saya sangat berusaha hati untuk berada di sini bagi berkongsi tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan kita. Pendidikan adalah tunjang utama bagi sebuah negara. Jadi, sebagai seorang pendidik, saya percaya bahawa pendidikan yang berkualiti akan dapat melahirkan generasi yang lebih hebat pada masa depan. Terima kasih Dr. Arwi. Turut bersama kita hari ini ialah Wan Syafiqah, seorang guru yang inovatif dan aktif dalam dunia pendidikan digital. Beliau telah berkhidmat selama 12 tahun sebagai seorang guru dan amat aktif dalam memperkenalkan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Selamat datang Puan Syafiqah. Terima kasih Cik Niro. Saya juga amat teruja untuk berbincang mengenai topik ini kerana saya sendiri percaya bahawa peranan guru dalam pendidikan moden adalah sangat penting. Dunia berubah dengan pantas dan sebagai guru, kita bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga harus mampu menghadapi perubahan dan cabaran dalam arus pemodenan global ini. Sebelum kita masuk ke dalam perbincangan lebih mendalam, mungkin Dr. Arwi dan Puan Syafiqah boleh berkongsi sedikit pengalaman masing-masing dalam dunia pendidikan. Baik, saya telah berkecimpung dalam dunia pendidikan ini selama lebih daripada 20 tahun. Pada tempoh itu, saya telah melihat banyak perubahan yang berlaku dalam sistem pendidikan kita. Saya juga pernah terlibat dalam pendidikan dan juga pembangunan kurikulum serta dasar pendidikan di tingkat kebangsaan. Jadi fokus utama saya adalah untuk memastikan standard kurikulum kita ni bukan sahaja relevan tapi juga memenuhi keperluan pelanggan dan juga masyarakat. Saya sering bekerjasama dengan berbagai pihak bagi memastikan kurikulum negara kita selari dengan standard antarabangsa. Namun dalam masa ini masih terdapat beberapa cabaran seperti beban kerja guru yang banyak, perubahan teknologi dan juga kita perlu memperkasakan kemahiran pelajar bagi mempersediakan mereka untuk ke alam dunia pekerjaan. Satu perspektif yang sangat menarik. Puan Syafiqah, bagaimana pula dengan pengalaman anda sebagai seorang guru? Saya telah berkhidmat sebagai guru lebih daripada 12 tahun dan dalam tempoh itu saya telah melihat perubahan yang besar dalam bagaimana kita mengajar dan juga bagaimana pelajar belajar. Pada awal kerjaya saya, kaedah konvensional masih digunakan iaitu guru mengajar di hadapan manakala pelajar mendengar dan mencatat nota. Namun dalam 5 tahun yang terakhir ini, saya mula menyadari bagaimana teknologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Saya sendiri juga berminat dalam pengajaran digital dan saya juga banyak menggunakan
Selain itu, saya juga turut menggunakan pendekatan iaitu pembelajaran berasaskan projek PBL, iaitu pelajar tidak hanya menerima ilmu secara pasif tetapi turut menerima ilmu secara aktif dalam cara mereka sendiri. Itu satu pendekatan yang sangat menarik. Jelas bahawa pendidikan hari ini memerlukan kaedah yang lebih interaktif untuk menarik minat pelajar. Baik, kita akan masuk ke dalam topik utama pertama kita, iaitu aspirasi pendidikan. Sebelum kita menyelami lebih mendalam, saya ingin bertanya kepada Dr. Awi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan dan mengapa ia sangat penting dalam membentuk sistem pendidikan negara? Terima kasih Cik Nero. Jadi aspirasi pendidikan bagi sebuah negara merujuk kepada visi dan juga matlamat yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan. Jadi aspirasi ini penting kerana pendidikan merupakan asas bagi sesebuah pembangunan negara. Tanpa pendidikan yang baik ataupun berkualiti, sukar bagi sebuah negara untuk mencapai kemajuan dari semua aspek, termasuk dalam aspek teknologi, sosial dan juga ekonomi. Jadi dalam konteks Malaysia, aspirasi pendidikan ini telah diprinsipkan kepada beberapa macam utama. Jadi yang pertama adalah untuk mewujudkan pelajar yang holistik dan juga berdaya saing. Jadi pelajar bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, tapi juga boleh cemerlang dalam pemikiran atau juga kemahiran-kemahiran lain seperti komunikasi dan juga kemahiran luar bilik belajar. Jadi yang kedua adalah untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Kita nak guru-guru kita ni lebih berkualiti dan silibus yang akan diajar lebih relevan. Dan seterusnya adalah akses pendidikan kepada semua murid. Jadi semua murid layak untuk mendapat pendidikan, tak kira latar belakang mereka ataupun budaya dan juga agama. Masya Allah, sebagai seorang guru yang mengajar di lapangan, bagaimana aspirasi pendidikan ini diterjemahkan dalam bilik belajar? Adakah para guru benar-benar merasai perubahannya? Terima kasih Cik Nero. Saya percaya bahawa aspirasi pendidikan ini sudah mula diterapkan dalam sistem pendidikan harian. Tetapi cabarannya ialah bagaimana kita menyesuaikan pendekatan ini dengan realiti pelajar kita pada hari ini. Sebagai contoh, pendekatan pembelajaran abad ke-21. Bagi saya sendiri, saya tidak lagi menggunakan kaedah chalk and talk, iaitu guru mengajar, pelajar mendengar. Sebaliknya, saya menggunakan strategi pembelajaran yang aktif seperti projek berkumpulan, projek yang berbantukan teknologi dan juga perbincangan secara terbuka. Kaedah ini sedikit sebanyak dapat membantu pelajar lebih berfikiran kritis dan berani menyuarakan pendapat mereka. Yang kedua adalah integrasi teknologi dalam pengajaran. Dalam kelas saya sering menggunakan Google Classroom, Kahoot, Quizzes dan sebagainya untuk mewujudkan sesi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Dengan kaedah ini, pelajar akan lebih berminat untuk belajar oleh kerana mereka boleh diberikan peluang untuk menggunakan teknologi. Dan contoh yang ketiga adalah pengukuhan pembelajaran STEM dan juga TVET. Saya sendiri sentiasa menggalakkan pelajar saya untuk meneroka dan menceburi bidang TVET dan juga STEM. Sebagai contoh, saya pernah membantu pelajar dalam projek sains dan melibatkan tenaga solar, dan alhamdulillah mereka berjaya memasuki pertandingan inovasi dan memenangi pada peringkat negeri. Jadi, kita sebagai guru
kita merujuk kepada arah dan strategi yang dirancang untuk memastikan sistem pendidikan terus berkembang. Jadi di sini mempunyai beberapa hal yang tuju. Yang pertama adalah penumbuhan STEM. Kita nak lebih ramai pelajar yang berkemahiran dalam bidang ini kerana ia adalah memacu kepada ekonomi kita dan sejajar dengan industri 4.0. Yang kedua adalah pendidikan digital dan pembelajaran abad ke-21. Teknologi perlulah dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjadikan pembelajaran ini lebih interaktif, fleksibel dan juga efektif. Jadi yang ketiga adalah pembangunan sosial dan nilai moral. Pendidikan bukan hanya tentang akademik, tapi juga tentang membentuk pelajar ini secara menyeluruh dari segi akhlak dan juga dari segi tingkah lakunya. Kedua adalah pemerkasaan tingkat. Jadi bukan semua pelajar cenderung ke arah akademik. Oleh itu, TVET ini ditubuhkan untuk menjadi salah satu peluang utama bagi menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Mohon cerita, sebagai seorang guru yang berada di lapangan, bagaimana hal tuju pendidikan ini memberi kesan kepada kaedah pengajaran dan pendekatan dalam kelas? Saya melihat hal tuju ini sebagai satu dorongan yang besar untuk guru supaya menjadi seorang yang lebih kreatif dan inovatif dalam kaedah mengajar. Sebagai contoh, yang pertama dalam aspek STEM, saya menggalakkan pelajar untuk melakukan projek-projek yang praktikal seperti membina model pembatik sederhana atau menggunakan teknologi-teknologi untuk mencipta sensor pintar. Ini dapat membantu mereka memahami konsep teori dengan lebih mendalam dan melalui aplikasi sebenar. Dari aspek pendidikan digital, saya telah mula menggunakan seperti saya sebutkan awal tadi, iaitu Google Classroom, Kahoot, Quizizz dan sebagainya untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Pelajar akan lebih suka pembelajaran yang interaktif berbanding sekadar mendengar syarahan panjang yang disampaikan oleh tenaga pengajar. Seterusnya adalah dalam aspek TVET. Saya sering menasihatkan pelajar bahawa kejayaan bukan hanya dalam akademik tetapi juga dalam kemahiran teknikal. Saya juga pernah membantu beberapa pelajar saya yang berminat dalam bidang akademik untuk menyertai pertandingan inovasi otomotif dan seperti saya sebutkan tadi, mereka juga telah berjaya mendapatkan tempat dalam peringkat negeri maupun kebangsaan. Jadi, pendekatan seperti ini bukan sahaja menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, tetapi juga dalam masa yang sama dapat menjadikan sesi pembelajaran itu lebih bermakna dan relevan dengan keperluan hidup yang sebenar. Menarik. Jelas bahawa hal tuju pendidikan ini bukan sekadar satu teori atas kertas, tetapi benar-benar memberi impak kepada cara guru mengajar dan bagaimana pelajar belajar. Kita telah berbincang banyak tentang aspirasi pendidikan, hal tuju pendidikan dan cabaran yang dihadapi. Sebagai kesimpulan, apakah harapan Dr. Awi dan Puan Syafiqah untuk pendidikan negara kita? Jadi harapan saya ialah agar sistem pendidikan kita lebih inklusif, inovatif dan juga berkualiti tinggi. Kita perlu memastikan bahawa setiap pelajar tanpa mengira latar belakang mempunyai peluang yang sama untuk berjaya. Saya pula berharap agar guru-guru di Malaysia ini diberi sokongan dan peluang untuk berkembang. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi dalam masa yang sama juga membentuk generasi yang berkembang pada masa depan. Oleh itu, kita mestilah memastikan setiap daripada mereka mendapatkan pengiktirafan dan penghargaan yang sewajarnya. Terima kasih kepada kedua-dua tetamu jemputan pada hari ini atas perkongsian yang sangat bermakna. Semoga perbincangan kita dapat memberikan inspirasi kepada semua guru, pelajar dan ibu bapa dalam usaha bersama membangunkan sistem pendidikan negara. Sama-sama. Jumpa lagi. Yeah.